Ramai ibu bapa confused nak cari hadiah apa yang terbaik untuk anak. Ada yang belikan mainan, baju mahal atau simpanan dalam akaun bank. Namun satu hadiah yang jarang orang fikirkan tapi sangat bernilai dalam jangka panjang iaitu akaun emas Gap Public Gold. Dengan akaun Gap, kita boleh mula simpan emas untuk anak serendah RM100 saja. Tiada caj bulanan, tiada yuran tersembunyi. Yang paling penting, emas tersebut benar-benar milik anak anda. Apa kelebihan buka akaun Gap untuk anak? Pertama, melatih anak dengan budaya menyimpan sejak kecil. Daripada simpan duit yang mudah bocor, lebih baik simpan emas yang sukar dibelanjakan sesuka hati. Yang kedua, simpanan jangka panjang yang lebih selamat kerana nilai emas terpelihara dari inflasi. Jika anak perlukan dana pendidikan 10 tahun akan datang, emas masih kekal bernilai. Yang ketiga, akaun ini atas nama anak. Ibu bapa sebagai penjaga, bila anak cukup umur 18 tahun, akaun itu akan diserahkan kepada anak sepenuhnya kepada mereka. Yang keempat, belian minimum akaun Gap cuma RM50 secara auto debit. Walau bagaimanapun, kita boleh tambah gram bila-bila masa mengikut kemampuan kita secara fleksibel. Daripada duit raya dihabiskan untuk beli hadiah-hadiah lain yang hanya beri kegembiraan sekejap, lebih baik hadiahkan emas yang kekal bernilai dan boleh membantu anak membina masa depan kewangan yang lebih kukuh. Bagi ibu bapa yang ingin menyediakan satu tabungan yang kukuh untuk masa depan anak, boleh klik link profile, hubungi kami dan kami akan bimbing anda berkaitan akaun Gap Junior untuk anak anda.